rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, jadi tahukah kamu kisah Isra Mi'raj ni yang disebut dan dirakamkan di dalam Al-Quran sebenarnya bertujuan untuk apa? Sebenarnya pada tahun tersebut merupakan tahun kedukaan, tahun kesedihan, di mana Nabi kita Allah berikan banyak ujian. Yang pertama apa dia? Penolakan dakwah Nabi di Taif. Adik-adik bayangkan, anak-anak ustaz bayangkan, ketika Nabi datang untuk berdakwah di Taif, Nabi bukan disambut dengan senyuman, tapi Nabi disambut dengan apa? Apa dia? Batu. Sakit tak batu? Kalau ustaz ambil batu, ustaz banding awak, sakit tak? Sakit. Betapa sedihnya Nabi, betapa remuknya hati Nabi apabila dilayan dengan batu. Kemudian apa lagi yang terjadi pada tahun tersebut? Kewafatan isteri Nabi, isteri kesayangan Nabi, iaitu siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Kemudian pada tahun yang sama juga, selepas kewafatan isteri Nabi, kewafatan pula bapa saudara Nabi. Siapa nama bapa saudara Nabi? Abu Talib. Nabi Muhammad sedih sangat. Jadi dengan itu Allah telah menjemput Nabi untuk berjumpa dengannya. Mi'raj berlaku pada 27 bersamaan dengan tahun ke-12 kenabian, bersamaan dengan 622 Masehi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Malaikat apa yang bawa Nabi pada waktu tu? Malaikat Jibril bawa Nabi menaiki apa? Burak. Menaiki burak daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram kat mana? Kat Mekah, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Itulah maksud Isra. Mi'raj pula. Mi'raj ialah, baca sama-sama, perjalanan tetapi dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki burak ke Masjidil Aqsa, berlaku hanya dalam satu malam. Jadi banyaklah kisah-kisah yang berlaku, tapi ustaz ringkaskan. Dekat langit pertama Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Langit kedua? Langit ketiga? 4? 5? 6? 7? Okey, pandai. Tepuk sekali. Okey, kemudian dekat Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah ibadah salat daripada Allah. Sebanyak berapa waktu? 50. Kemudian Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS minta untuk kurangkan. Kemudian Nabi Muhammad berjumpa balik dengan Allah SWT. Sehinggalah kita dapat berapa waktu sekarang? 5 waktu. Jadi apa kaitan salat dan juga kamu? Salat dan juga murid. Okey, kalau murid itu dia menjaga salatnya, maka dia mempunyai disiplin yang baik. Murid yang mempunyai disiplin yang baik, dia akan sentiasa fokus. Ketika ustaz mengajar, ketika cikgu lain mengajar, dia akan fokus dengan depan. Bukannya dia buat benda lain, dia sembang dengan kawan. Bukan Kemudian dia akan mempunyai akhlak yang baik. Bila murid mempunyai akhlak yang baik, guru suka ke tak suka? Tak suka? Guru suka. Dan bila guru senang, insya-Allah ilmu berkat, insya-Allah awak belajar faham dari kelas. Kalau awak belajar banyak-banyak tapi awak tak faham, awak
Awak kena cek balik solat awak. Boleh tak? Faham tak semua? Faham tak? Sabar, tenang. Okey, angkat tangan.